Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hadis dalam seorang anak akak Nabi nama Sayyidina Anas. Pada orang belajar kitab-kitab hadis, dia rajin dengarlah nama Anas ni. Dia kata sejak aku duduk kali dengan Rasulullah ni tak rajin Rasulullah ni usah kena supah. Tanya aku pun duk. Tanya mana, tanya mana, ni bapa buat gini, bapa tak buat gini, buat gini kerana apa, tak buat gini kerana apa, tu pun dia tak rajin tanya aku. Mana tanya jenis jerih ni tak ada. Supah maki hamu ni jauh sekali ni. Tapi Anas tu tidaklah boleh jadi manja, tidak boleh jadi balong dengan sebab tak kena supah, dengan sebab tak kena tanya enggak tidak jadi balong duk. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia paut orang haluh ke dia tu tidak paut dalam bentuk kalau kita panggil gasan, tidak bentuk gedebe, tidak bentuk mongoh duk. Bukan dia paut dalam bentuk perangai molek. Perangai kita ni bila kita buat molek dengan orang pun terpaut juga kita. Dia terpaut ni terpaut semestinya. Ada pun paut dengan kerana marah supah tu paut tika kita berdepan dengan dia, tika kita tak ada dia supah kita balik.